Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Bangsa Melayu boleh terbang? Islam Antarabangsa Malaysia akhirnya mengesahkan bahawa perkhidmatan Dr. Solehah Yaakob sebagai kaki tangan akademik UIAA telah berakhir pada inkuiri akademik berhubung isu Kaparung. So kita tak boleh panggil dia Prof dah lah. Sebab Prof tu jawatan dia dekat UIAM. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Kocak, profesor Malaysia yang kontroversial dan suka mendongeng sejarah Melayu dipecat dari jabatannya. Yap, di Malaysia nama Profesor Solehah Yaakob kembali menjadi perbincangan hangat, bukan karena menemukan fakta sejarah baru yang mengubah dunia, melainkan karena berbagai kajiannya tentang sejarah Melayu yang dianggap semakin kontroversial dan sulit dipercaya. Mulai dari klaim bahwa orang Melayu bisa terbang hingga cerita bahwa bangsa Rom belajar membuat kapal dari orang Melayu. Berbagai pernyataan tersebut berkali-kali memancing perdebatan dan gelombang cibiran di media sosial. Bahkan tidak sedikit warga Malaysia sendiri yang mengaku bingung antara sedang membaca hasil penelitian akademik atau sinopsis film fantasi. Puncaknya, Profesor Solehah Yaakob dikabarkan dicopot dari jabatannya di universitas tempat ia bekerja. Sejumlah kalangan akademik menilai berbagai kontroversi yang terus berulang berpotensi merusak kredibilitas lembaga pendidikan dan dunia penelitian. Alih-alih untuk menunjukkan kebesaran sejarah Melayu justru berbalik arah karena banyak orang menganggap kajian-kajian tersebut lebih mirip dongeng daripada penelitian ilmiah. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM menjelaskan perkhidmatan Dr. Solehah Yaakob sebagai kaki tangan akademik telah berakhir berkuat kuasa 27 April 2026. UIAM menegaskan Solehah tidak lagi memegang jawatan profesor atau mewakili universiti dalam apa-apa kapasiti rasmi. Bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Dr. Solehah Yaakob bakal membawa kes penamatan perkhidmatannya ke Mahkamah Perusahaan. Beliau mendakwa dipecat dalam tempoh 24 jam tanpa peluang membuat rayuan. Malah, Solehah turut mendedahkan beliau menolak tawaran pampasan 6 bulan gaji daripada pihak universiti kerana menganggap tindakan tersebut tidak profesional. Saya dipecat dalam tempoh 24 jam dan tidak dibenarkan buat rayuan, katanya kepada FMT. UIAM mahu bayar saya pampasan bersamaan 6 bulan gaji, tetapi saya tolak. Kalau orang biasa kata Melayu boleh terbang, mungkin kita akan gelak. Kalau orang biasa kata Rom belajar bina kapal daripada Melayu, mungkin kita minta bukti. Tetapi apabila dakwaan seperti ini datang daripada seorang profesor universiti terkemuka antarabangsa, standard kita sepatutnya lebih tinggi atau kita kena rendahkan setaraf kedai kopi. Sahabat-sahabat, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia akhirnya mengesahkan bahawa perkhidmatan Dr. Solehah Yaakob sebagai kaki tangan akademik UIAA telah berakhir pada 27 April 2026. Beliau juga tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti tersebut. Bahkan UIA menjelaskan bahawa Dr. Solehah tidak lagi dibenarkan menggunakan gelaran jawatan kuliah, pusat, institut, jabatan atau apa-apa bentuk afiliasi rasmi dengan UIA. Larangan itu termasuk penggunaannya dalam penerbitan, laporan media, iklan dan kandungan media sosial. Dr. Solehah kata Gunung Jerai adalah tempat jatuhnya meteor. Klaim tentang Gunung Jerai tu kena dibuktikan. Tapi secara amnya ada part yang saya setuju. First kali Dr. Solehah bukan lagi pensyarah UIAM. Ini dimaklumkan sendiri oleh sumber rasmi UIAM. Kemudian dia sebut kepada TV per TV, dia kena berhenti kerana tak datang ketika meeting inquiry akademik isu orang Rom belajar dengan orang Melayu cara nak buat kapal. Lebih kurang macam perjumpaan tunjuk sebab. Dan itulah. Masa UIM panggil dia tak datang, tapi dia ada surat masuk wad dan juga surat MC. Kat sini 2 kali kena panggil. Kali ketiga dipanggil, dia tak hadir sebab katanya dah ada program yang dijadualkan sebulan sebelum tu. Ayat yang disebut pada TV ber-TV, sebab saya diberhentikan adalah kerana tidak datang sekali saja mesyuarat inkuiri akademik berhubung isu Kaparung. So kita tak boleh panggil dia Prof dah lah, sebab Prof tu jawatan dia dekat UIAM. Melayu ajar Rom buat kapal. Beginilah jadinya bila ilmu tak lagi berpaksikan bukti tapi pada kekeliruan. Orang
Rom telah meniru ataupun belajar membuat kapal daripada orang Melayu. Kita terlalu gairah sangat untuk mengangkat darjat bangsa kita ini hingga kita merasakan kita telah. Bangsa Melayu boleh terbang? Hari ini kita akan memperkenalkan seorang profesor di Malaysia namanya Soleha Yaakob. Dan profesor ni mengatakan bangsa Melayu boleh terbang sehingga kan dia memberikan inspirasi kepada orang Cina untuk terbang. I'm not making this up. Betul. Jom kita dengar. Rasa dia panggil rasa. Dan itu hanya ada pada bangsa Melayu. Ya, bangsa Melayu boleh terbang kan? Ada yang kita ada cerita-cerita dia. Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih. Tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti. Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu. Nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak tu je macam beruk. Orang Korea masuk masjid tu je macam beruk. Pelakon antarabangsa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat Datuk. Kesian orang-orang Melayu. Sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap. Sakit hati macam mana pun ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan. Ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang-orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Dikatakan baru ni orang Rom datang ke alam Melayu untuk belajar membuat kapal dan juga berbagai lagi dakwaan yang lain. Jadi ini telah menimbulkan pelbagai polemik di kalangan masyarakat kita. Jadi jempol kurang senang bila isu sejarah menjadi bahan gurauan dan bahan jenaka media sosial. Dan inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu kungfu terbang. Ramai sejarawan telah menegur perkara ini sebagai satu penyelewengan sejarah yang tidak berasas dan menegaskan bahawa sejarah mesti berpaksikan bukti yang sahih, bukan mitos, bukan fantasi. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat, tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pseudo-history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya Arkib perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih. Kontroversi semakin membesar karena setiap kali publik meminta bukti yang kuat dan dapat diverifikasi, jawaban yang diberikan dinilai tidak memuaskan. Akibatnya, banyak akademisi mulai mempertanyakan kualitas penelitian yang dipublikasikan. Netizen pun ramai melontarkan komentar bernada satir, menyebut bahwa jika semua klaim itu benar, maka buku sejarah dunia harus dicetak ulang dari halaman pertama. Bukannya membuat masyarakat kagum terhadap kehebatan Melayu, sejumlah kajian tersebut justru memicu gelak tawa dan menjadi bahan candaan di berbagai platform media sosial. Kisah ini pun menjadi pengingat bahwa dalam dunia akademik, klaim luar biasa memerlukan bukti yang luar biasa pula, karena tanpa bukti, penelitian bisa berubah menjadi bahan lelucon publik.